Tebuk atap dan unintended consequences atau kesan luar jangka. Kemeluk politik di Negeri Sembilan telah memasuki fasa baru, iaitu peperangan mulut di antara PH dan BN. PH melihat tindakan BN cuba menjatuhkan Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Aminuddin Harun, sebagai percubaan tebuk atap ala-ala Sheraton Move yang menjatuhkan kerajaan PH 1.0 dahulu. UMNO pula cuba mempertahankan tindakan itu sebagai langkah berprinsip untuk melindungi institusi adat dan diraja di Negeri Sembilan. Kini, pimpinan UMNO seperti Khairi Jamaluddin menaikkan lagi suhu perbalahan dengan mengingatkan bahawa budaya cuba menukar kerajaan di luar pilihan raya ataupun dipanggil tebuk atap ini sebenarnya dimulakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam tahun 2008 dahulu. Episod terkini di Negeri Sembilan menunjukkan beberapa perkara yang ahli-ahli politik termasuklah saya jarang ambil kira dalam membuat sesuatu keputusan. Ada satu konsep yang dipanggil unintended consequences ataupun kesan luar jangka. Dalam dunia yang maklumat sampai melalui media sosial, setiap keputusan itu akan ditafsir mengikut lensa peribadi masing-masing. Pandangan orang ramai tidak boleh lagi dikawal oleh beberapa instrumen maklumat yang dikawal oleh kerajaan atau orang-orang yang berkuasa seperti sebelum zaman media sosial. Tujuan sesuatu tindakan diambil itu mungkin berlainan, tetapi bergantung kepada naratif yang akhirnya terbentuk, tindakan politik akan dinilai berlainan dari tujuan yang asal. Kemeluk terkini di Negeri Sembilan menunjukkan tanda-tanda awal kesan luar jangka terutamanya kepada UMNO. UMNO mungkin melihat tindakan cuba mengambil alih kedudukan Menteri Besar Negeri Sembilan itu sebagai langkah yang natural untuk menguatkan lagi kedudukan politik UMNO menjelang PRU16. UMNO mungkin yakin bahawa BN adalah gabungan yang terkuat kerana PH dan PN ada masalah dalaman. UMNO mungkin merasakan tindakan di Negeri Sembilan itu menjadi langkah pemula untuk menekan supaya pilihan raya negeri-negeri mula berlaku, mungkin bermula di Negeri Sembilan, kemudian Johor dan Melaka. Harapan UMNO mungkin dari kejayaan-kejayaan ini akan membina satu gelombang untuk menang besar dalam PRU16 secara solo. Itu mungkin matlamat-matlamat UMNO lah. Tetapi kesan luar jangka yang tidak diteliti UMNO ialah tindakan di Negeri Sembilan ini mengingatkan kembali orang ramai dan pengundi atas pagar kenapa UMNO dikalahkan di tempat yang tercorot dari kalangan gabungan-gabungan yang bertanding dalam PRU yang lalu. Sebabnya ialah pengundi atas pagar sekarang lebih suka untuk dipengaruhi dan pandangan pengundi atas pagar itu menyebabkan kesan luar jangka yang mungkin akan berlaku sekarang.